Mari duduk. Duduk. Weh Put, mana BF kau? Minta siapa lagi ke? Aku ingat siapa dah. Mata Sekmu. Dia kata siapa ada duduk tengah share parking. Pok, maaf lah parking penuh. Saya awak lama dah siapa? Tak ada. Baru je siapa. Sekmu, kenakan ni gawe aku. Awak kenakan ni Mira, ni Yana. Dah selalu siapa belakang. Mari kita tengok usaha hujan tu. Mari. Malam ni ada bola Kelantan lebih keduh. Sudah, raket tak beli lagi. Awak kalis kan BF Put? Oh, Mira ke saya pun tu. Ya betul. Boleh tak kalau kita pergi sana sekejap? Apa tu? Ada benda nak cakap? Boleh. Lagi apa tu? Ini, saya nak cakap pasal Put. Pasal put. Tapi sekarang dah lewat sangat dah ni. Sebab ada nak pergi lain. Boleh tak kalau saya nak bawa? Boleh lah. Kau satu-satu. Terima kasih. Bye-bye. Awak dia klik. Bapa awak ni? Kita baru sapa je. Tiba-tiba je awak ni marah-marah. Awak ada masalah kok? Saya klik-klik lah. Saya stres tahu dok. Put, mu nak tahu tak? Yana kan? Nak kerja kewemu. Dia siap ada nombor lagi weh. Ngedik lagi. Tak akil lah Yana gelok. Apa kewe saya sendiri. Kamu lah Put nak cari kedak. Sebabnya aku bagi tahu apa yang keluar daripada mulut dia je. Ada lah kewe aku lain. Pun aku rupanya Yana nak apa kewe aku dah. Sekmu, maaf lah mbak. Kereta baru ada. Tunggu kat aku baru balik. Kak mu baru balik ke? Mu baru siap ngedik. Tak apalah Mira, aku pergi dulu lah. Okey lah Lela. Mira, apa panggil Put tu? Mana aku tahu. Yana, kau nak tahu tak? Put kan ada fitnah pasal kau. Dia cakap kau nak rampas gawe dia weh. Dia masa aku tu gawe dia? Dia cakap kau tak pada make up lagi. Weh Yana, mu tak puas hati gapo dengan aku? Siapa mu nak rampas gawe aku? Mana dah kenapa gawe mu? Tidak kamu ayat kata aku nak rampas gawe mu. Lepas tu mu kata aku tak nak make up lah, gapo lah. Bila masa aku ayat gitu kamu, Mira awak kata kat aku, mu nak rampas gawe aku. Put, bukan kau gawe mu dengan Mira ke? Jangan dah. Kata Mira, dia kata mu nak rampas gawe aku. Apa dia benar perang apa sate? Lah kau Mira, mulut sepoci nak belaga kita. Dah kita pergi. Weh, jatuh. Muak gapo sini dengan saya aku? Mu cuba belakang aku dah. Bukan gitu Put. Gewemu yang ngejar aku. Dia ajak aku pergi. Mira, mu jangan ingat aku tak tahu gapo dah. Ada gapo lagi awak nak jumpa saya? Awak tak cukup lagi kau marah saya? Awak marah saya lagi? Awak, saya minta maaf pasal saya marah awak hari tu. Saya tak ada niat pun nak marah awak. Tapi awak benda paling kepis sekali ke awak ni. Awak tengok sendiri cek ni. Gini dia perangan Mira nak belaga set saya. Saya ada plan. Plan? Aku tak suka muak gini kat aku Mira. Aku ni anggap mu supaya dia berada aku dah. Tapi gini muak kat aku. Itulah mu siap nak belaga aku ngikut lagi. Mu ni jenis saya tika belakang mu ni. Daripada kesehatan bertopi manusia, depan lain belakang lain. Dah gini Ayana, mari kita kelik. Awak kali jom. Jom. Sekmu. Aku minta maaf. Aku tak ada niat pun nak rampas gewemu. Yana, aku tak ada niat pun nak bagi kau gaduh dengan Put. Kalau maaf tu bahagia, takkan ada hati hok terlupa.